Ini adalah salah satu jalan untuk membatalkan sifat itu tidak patut untuk menjadi ilat. Caranya yaitu kita buktikan bahawa sifat ini adalah yang tidak diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wa min turuqil ibtali li hayliyatil wasfi bayanu annal wasfa tardiyun ay min jinsi ma'ulima minasyari'i ilgha'uhu imma mutlaqan katuli wa qisari fil ashkhasi fa innahuma lam yu'ta bara fi syai'in minal ahkami fala yu'allalu bihuma hukman, dan sabit daripada jalan-jalan membatalkan bagi sesuatu menjadi ilat itu menyatakan bahawa sesungguhnya sifat itu tardi dibuangkan atau tardi dibatalkan, lebih tepat dibatalkan. Artinya daripada jenis yang dimaklumkan orang daripada syari akan ilgha'uhu batalnya adakala sifat itu dibuangkan hal keadaan mutlak semua hukum pada semua hukum seperti sifat panjang dan sifat pendek pada seseorang, fa'innahuma maka bahawa sesungguh keduanya panjang dan pendek itu tidak dipertimbangkan keduanya panjang dan pendek pada sesuatu apapun daripada semua hukum-hukum fikih, maka tidak diilatkan dengan keduanya panjang dan pendek akan hukum apapun daripadanya hukum-hukum fikih. Sambungan video yang sebelumnya. Wa min turuqil ibqali li'iliyati wasfi. Ini matan ini berkaitannya dengan takrif sabrun wa taqsim, tepatnya pada kata wa ibtalu ma la yasluhu, maknanya atau artinya membatalkan barang yang tiada patut bagi menjadi ilat. Jadi matan wa min turuqil ibtal berkaitan dengan takrif sabrun wa taqsim. Jadi sabrun wa taqsim menghasarkan sifat-sifat hasar, kemudian setelah itu membatalkan sifat-sifat yang tiada patut bagi menjadi ilat. Yang tinggal itulah yang menjadi ilat. Wa ibtalu ma la yasuhu, membatalkan barang yang tidak patut menjadi ilat, membatalkan sifat yang tidak patut menjadi ilat. Timbul pertanyaan dari kita, cara untuk membatalkan yang tidak patut menjadi ilat, caranya bagaimana? Di sini itulah yang akan kita bahas tentang cara membatalkan sifat yang tidak patut menjadi ilat. Sebahagian jalan-jalan ibtal membatalkan
sifat menjadi ilat, sifat yang tidak patut menjadi ilat kemudian dibatalkan, salah satu daripada jalannya iaitu bayanu annal wasfa tadi, menyatakan atau mempernyatakan bahawa sifat ini sifat tadi. Ini adalah salah satu jalan untuk membatalkan sifat itu tidak patut untuk menjadi ilat. Caranya yaitu kita buktikan atau kita nyatakan, kita mempernyatakan bahawa sifat ini adalah sifat tardi, sifat yang tidak dipertimbangkan oleh syariat atau sifat yang telah dibuang oleh syariat. Jadi tardi di sini, tardi artinya menjinsi ma. Tardi sifat ini adalah daripada jenis ma yang sudah dimaklumkan daripada syari bahawa ma ini larang, ilgha, batal, ma ini tidak dianggap, ma ini tidak dipertimbangkan oleh syari. Inilah cara salah satu untuk membatalkan sifat. Jadi membatalkan sifat yang tidak patut menjadi ilat bukan cuma omongan di mulut, tapi harus dibuktikan. Cara untuk membuktikan sifat ini tidak layak untuk menjadi ilat atau tidak patut untuk menjadi ilat, salah satu jalannya yaitu kita bayangkan bahawa sifat ini sifat tadi, sifat yang telah digugurkan oleh syariat atau sifat yang tidak dipertimbangkan oleh syariat. Sifat yang tidak dipertimbangkan oleh syariat sudah dibuang. Jadi cara syari atau tardi ini, sifat yang tardi ini, sifat tardi ini ada dua cara. Sifat tardi ini, sifat yang tidak dianggap atau tidak dipertimbangkan oleh syariat, ada dua macam, ada dua cara. Ada cara mutlak, ada cara yang berkaitan. Untuk di sini dulu pada video ini kita bahas dulu imam mutlakan. Sifat yang dibuang atau sifat yang dibatalkan ada kala jalan dibatalkannya mutlak. Mutlak di sini adalah semua hukum. Jadi sifat ini tidak dipertimbangkan oleh syariat, sifat yang tidak dianggap oleh syariat, jalan tidak cara mutlak. Mutlak ini tidak dianggap pada semua hukum. Contohnya panjang dan pendek pada seseorang. Ini panjang dan pendek, dua sifat ini syariat tidak mempertimbangkan atau syariat membuang sifat ini, tidak menganggap sifat ini menjadi ilat. Makanya sifat panjang pada seorang, sifat pendek pada seorang tidak dipertimbangkan dalam semua hukum syariat, semua hukum fikih. Semua hukum fikih tidak dipertimbangkan. Tidak dipertimbangkan oleh syariat untuk menjadi ilat. Panjang dan pendek pada seorang, dua sifat ini tidak bisa menjadi ilat karena sifat inilah sifat tadi, sifat yang sudah syariat batalkan atau syariat buang, tidak syariat anggapkan. Makanya semua hukum fikih tidak dialasankan dengan dua sifat ini. Semua hukum fikih tidak diilatkan dengan sifat tawil, sifat panjang, sifat pendek. Inilah salah satu cara untuk membuang sifat atau membatalkan sifat. Makanya semua hukum ini cara mutlak. Tiga tu kita bahas. Wa min turuqi ibtal li ailiyatil wasfi. Matanya mengkaitkan dengan takrif yang diikut,
ta'rif wasab sabrun wa taqsim. Tepat di bab kata wa ibtalu ma la yasluhu, membatalkan mama yang hanya patut ia nama untuk menjadi ilat. Ya matanya, mengkait matanya. Jadi yang ikut sabrun kena menghasarkan semua sifat-sifat asal. Olehnya tiput yang hanya patut dia ilat dibatalkan. Kaya apa? Ya, ini ada bahas. Ibtal membatalkan sifat yang hanya patut dia ilat. Gimana kuatan sifat yang hanya patut dia ilat? Memadai pegang mentah Allah hanya patut dia ilat. Memadai lagi yang tak pegang. Han memadai pegang lagi ya. Kamu faham ada lagi anda undang-undang tu, anda ketentuan tu tak ibtal sifat yang hanya patut dia ilat. Tak lah tak boh ji wang yang turut tu ibtal. Tak lah tak boh jalan untuk tapu batal sifatnya hanya patut dia ilat, iaitu bayanu anal wasfa tapi kamu tak tapu nyata dah bayangkan bahawa tipunya tipu tadi. Dah bayangkan tipunya tipu tadi. Tadinya dah bahas tadi lah. Tu kalau pertama itu dah bahas tadi lah. Tadinya makna lagi kamu tak nya makna kamu dibuangkan hanya dianggap kagebo tipu dan kagebo. Menyoino kitab si tifutnya tifut murah, tifut yang kan dibatalkan, yang dikadilahkan, kan dibatalkan. Nya makna lagi ya. Makna pada makna tafsir dia itu makna kan dibatalkan, sifat yang kan dibatalkan. Kamu, kak. Nah kamu tu. Tadi menurut kebanyakan ulama, tadinya adalah iktiranu wasfi bil hukmi min ghairi munasabatin. Yang bukan tadinya menurut ulama lain, kebanyakan ulama lain. Menurut tadi, yang ke tadi pun tiput menyertai hukum hanya munasabah. Tiput menyertai hukum hanya munasabah yang kenyata tadi. Mereka pun cocok dengan makna orang apa buang. Gebok, tiput gebok. Hanya cocok hukum. Kamu apa? Jadi menyobak sisi ulama lain tadinya tiput menyertai hukum hanya kecocokan. Lagi itu masalik'illat yang 8 dia. Masalik'illat yang 8 ke masalik'illat fardi tara masalik'illat tara masalik'illat tara itu akan ada bahas itu dia. Nanti akan kuro dia masalik'illat yang 8 no le berarti fardi no maknaji adalah dibatalkan, batal untuk menjadi ilah, sifat yang batal untuk menjadi ilah. Jadi cara kalau tabuh untuk tapu batal sifatnya hanya patut dia ilah, iaitu tak bayangkan bahawa sifatnya sifat tadi. Sifat tadi. Kemudian tadi no sifat yang tergebok, sifat yang dibatalkan oleh syarat. Getafsir no. Mana lagi artinya min jinsi ma ulima minasyari'i ilga'uhu. Jadi tadinya tiput tadinya arti nibak jenis nya pun tiput nibak jenis tiput yang tertuh kotek tak maklumi bahawa tiputnya kadi ilga'kan, kadi batalkan li syari'. Berarti nibak syariat berarti tiputnya akan dibatalkan. Kalau batal di syariat hanya dipertimbangkan menjadi tiputnya menjadi ilat li syariat. Makanya yang kita tu tiput tadi tiput yang akan dibatalkan oleh syariat. Rotuh paten. Kata jinsinya jenis. Jenis lain watak ni. Jenis no kamu apa? Jenis no pun jenis jenis mah. Tiput kan jenis. Yang menjadi nok ni tu panjang, pani, tipu agar, tipu ino. Dia kau nok yang bentuk. Tipu tu artinya jenis. Hakikat yang ada yang bersalahan. Nok hakikat yang ada iaitu fa.
hakikat yang ada berkata ittifaq. Kamu kan hana berbeza hakikat. Maka ji junnah itu kena daripada junnah tipu-tipu yang akan diyakinkan, yang akan dimaklumkan di bab syariat bahawa tipunya tidak batal. Enale ulang roti ulang roti tambah roti talah tabuh jalan untuk tapu batal tipunya hanya kehilang atau hendak patut je kehilang. Talah tabuh ni iaitu bayan penyata bahawa tipunya tipu tadi. Punya tipunya berarti tipu tadi, maka yang tinggal dukun berarti tipu yang kahana patut dia kailah. Maka dia akan dibetalkan. Yang batal tu memang syariat, hana kali pelara tipunya. Memang syariat kali pelara, kali maklumkan di bahasa syariat tipunya tipu lara. Dan kamu nya telah tabah dalam untuk tapi batal tipunya hana patut dikailah. Betul tipu tadinya tiba penyata bahawa tipunya tipu tadi. Pada bawah cara tapi bayan bahawa tipunya tipu tadi. Yang dua, ada kala secara mutlak, ada kala secara mukayyad. Untuk videonya berarti kita bahas tentang ada kala secara mutlak. Nak batal tiputnya secara mutlak. Tiba makna secara mutlak? Mutlak ke semua hukum tanpa kait ke tabuh-tabuh hukum. Mutlak hanya kait kepada hukum fikih. Mandu hukum fikih pada berat. Mandu hukum fikih bahawa tipunya akan dibuangkan atau tipunya akan dibetalkan. Hanya kailah mandu hukum. Contoh, lagi panjang mempandu bak seorang. Panjang mempandu bak seorang nyo hanya dipertimbangkan. Hanya dipertimbangkan di syariat, hanya dianggap di syariat bak sesuatu apapun di bak hukum fikih untuk jekailah tipe panjang tipe pendek ni. Jadi bak mandu hukum fikih hanya dicailat tawilnya panjang-panjang hanya kailah, hanya dicailat hukum fikih bak mandu hukum fikih hanya dicailat dengan panjang ngempani. Karena panjang ngempani hanya pertimbangkan dia cari, kalau kubatan dia cari, hanya anggap dia cari, maka membantu hukum fikih hanya terhilatkan dengan dua buah tipenya. Maka ji mesti tak tahu hukum fikih untuk pergi cipah toh hukum fikih tak boleh. Toh dah tahu imam ti cara demo bahana. Maka mesti imamnya kerana panjang ataupun yang lain juga yang lain. Masalah saksi no. Masalah saksi. Nak kena bahawa cara saksinya alasaji buku kena alasaji pakon lelaki berarti lelaki sah untuk saksi. Alasaji kerana payah atau kerana panik. Nak pegang alasan lagi. Nak kecok hukum alasaji dengan payah panik. Ini tak apa contoh ni. Di dalam kita ni pokoknya atus enam hukum fikih hanya kecok alasan dengan panjang apa ni. Nak mahu? Dan kamu apa? Pokoknya atus enam hukum fikih hanya kecok alasan dengan panjang apa ni. Kau bukan contoh lain lah. Kamu apa? Bukan contoh lain. Masalah pemerdeka budak ni. Masalah pemerdeka budak. Yang nama haji merdeka inna mahagam tak ada dah. Yang inna mahagam. Masalah pemerdeka ni. Inna tak pemerdeka budak inna atau budak agam. Panik panjangan dah dah. Panik panjangan dah dah. Hanya buta panik bayang. Ada panik kita je pemerdeka. Ada bayang kita je pemerdeka. Jadi panjang hanya rasa bak memandu hukum. Kerana nyo tadi imam itulah, arti jalan itulah. Dan kamu orang arti jalan itulah. Jadi tiga itulah. Baik acurah. Tiga acur lagi. Talah tabur jalan untuk tapi batal sifatnya hanya patut dikailah.
cara ji iaitu tak bayangkan bahawa tiputnya tiput tadi. Tak bayangkan bahawa tiputnya tiput tadi. Pada bayang bahawa tiput tadi, tiput yang dah hanya dianggap di syari ini, tiput yang dah gubuh di syari, atau tiput yang dah kebuatan di syari. Jadi hanya tak cok ilat ni dia syari matang hanya dianggap yang kailat. Mudah dia cok ilat, undang hati orang orang. Bukan jauh hati orang lagi ya. Cari hanya dianggap dia tiput. Hanya dianggap dia kailat. Mudah dia cok tiput dan kailat. Kon landu hati ya, kamu orang. Ya, makanya salah kamu untuk tajok jalan untuk tak kalau cara untuk tapu bata tiputlah hanya patut juga lah. Cuma sifatnya tak berbayang tiputnya tiput tadi dan dua cara dibagi kedua ada secara mutlak. Cara mutlak semua hukum fiqh. Bamandu hukum fiqh berarti tiputnya memang dah dibatalkan. Hanya cuailat semua hukum fiqh hanya cuailat dengan tiput tadi ni. Yang pertama lah, yang kedua tu tiput tadinya secara berkaitan memang dihukum dan bahas. Menyonyok kajian oleh tu. Ya, kamu buat video buat kajian oleh habis panjang habis tak faham sampai habis panjang video. Ini kajian oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.